Salam sejahtera. Hari ini saya akan memperkenalkan peranan pemata negara dan kurikulum prasekolah 2026. Program pemata negara telah menekankan bahawa setiap kanak-kanak perlu dididik dengan suasana yang kasih sayang tanpa mengira latar belakang, termasuk kanak-kanak daripada keluarga B40, supaya selaras dengan slogan setiap kanak-kanak umpama permata yang tidak ternilai harganya. Menurut laporan Didik 360 Malaysia, Menteri Pendidikan Pak Lina Siddiq menjelaskan bahawa kurikulum prasekolah 2026 telah memberi tumpuan kepada pembelajaran melalui bermain dan pembentukan karakter bagi mengurangkan beban kanak-kanak dari segi akademik dengan melahirkan insan yang sejahtera. Saya akan terangkan dengan lebih teliti tentang aspek pengasuhan kanak-kanak di Taska seperti pemakanan yang seimbang. Menurut kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan NHS, terdapat 21.2% kanak-kanak mengalami masalah pantul, 15.3% kurang berat badan, 11% terlalu kurus dan 6% pula mengalami lebihan berat badan. Statistik ini telah menunjukkan bahawa isu pemakanan dalam kalangan kanak-kanak perlu diberi perhatian yang serius oleh pendidik dan ibu bapa. Jadi, pendidik perlu memastikan makanan yang disediakan adalah segar dan berkhasiat dengan amanah yang mencukupi. Contohnya, bagi menu pada kanak-kanak Taska, sarapan pagi terdiri daripada bijiran, biskut atau roti bersama dengan koko, susu atau air kosong. Seterusnya, bagi minum pagi atau snack, kanak-kanak diberikan makanan sihat seperti daging dan anggur. Bagi makan tengah hari pula, menu yang sesuai ialah nasi atau bubur bersama dengan sumber protein seperti daging, ayam atau ikan serta sayur-sayuran yang telah dimasak. Jadi, guru boleh merancang aktiviti membuat sandwich daging bersama dengan sayur dalam kalangan kanak-kanak supaya mereka lebih berani untuk makan makanan yang berkhasiat. Pada masa yang sama, mereka juga akan mengenal nama sayur-sayuran seperti lobak merah, timun atau brokoli. Selain itu, guru juga boleh merancang aktiviti yang kreatif seperti aktiviti melukis dan mewarna pembuatan sihat dan aktiviti piramid makanan puzzle supaya memastikan anak-anak mengenali kumpulan makanan dengan cara yang lebih menjelaskan dan minat baru. Aspek yang kedua ialah penjagaan dan latihan urus diri bayi dan kanak-kanak. Menurut laporan Buletin TV3 Malaysia, KZN Food and Mouth Disease telah meningkat sebanyak 266%, iaitu 99,601 kes berbanding dengan 27,236 kes bagi tahun lepas. Biasanya, simptom HMFD ini ialah sakit pegang, demam, dan paksa atau luka dalam mulut. Mereka juga membuat selesa untuk makan. Jadi amalan sanitasi perlu dijalankan secara berkala seperti membersihkan permukaan meja atau lantai pada setiap hari serta membasmi kuman pada alat permainan kanak-kanak. Guru juga boleh mengajar murid tentang cara mencuci tangan yang betul dengan menggunakan melodi lagu Omegnonia Penopal. Bunisme
Aspek yang ketiga ialah keselamatan, kebersihan dan kesihatan. Mari kita saksikan video ini. Turut bertindak mengheret kanak-kanak itu menggunakan kaki dari kawasan kelas sehingga ke bilik air. Katanya pada 22 Ogos lepas, pengadu melihat rakaman kamera di tata tutup CCTV dan mendapati kejadian berlaku seperti mana yang diceritakan guru taskal lain sebelum ini. Pengadu kemudian berbincang dengan pihak keluarga berkaitan kejadian itu sebelum hadir untuk membuat laporan. Pemeriksaan juga mendapati tiada kecederaan pada kanak-kanak perempuan itu. Muhammad Akmal Rizal berkata suspek wanita berusia 38 tahun itu bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis selepas 5 hari ditahan dan kes disiasat di bawah Seksyen 31/1 Akta Kanak-Kanak 2001. Menurut laporan Malaysia kata, seorang guru taskal mendera seorang kanak-kanak yang baru berusia 2 tahun secara fizikal dan mental tanpa mengurus emosi diri sendiri dengan cara yang betul. Berdasarkan laporan tersebut, guru berkenaan telah memukul kepala mangsa dengan menggunakan botol air dan kemudian mengheret mangsa tersebut secara kasar dari kawasan kelas sehingga ke bilik air. Tindakan ini tidak wajar kerana dia akan menimbulkan perasaan takut dalam diri kanak-kanak. Apabila membuat kesilapan, guru sepatutnya perlu memberikan sokongan, ujian atau ganjaran yang mampu meyakinkan mereka untuk belajar. Apabila sekiranya guru memberi pengiktirafan kepada mereka apabila mereka telah menyiapkan tugasan dengan lengkap, mereka akan termotivasi untuk terus berusaha meningkatkan diri dan berani untuk mencuba perkara yang baru. Aspek yang keempat ialah amalan pengasuhan di taskal. Guru perlu menyediakan ruang yang selamat, bersih dan luas supaya kanak-kanak boleh melakukan pergerakan secara bebas. Apabila melakukan aktiviti fizikal, mereka mempunyai jarak yang mencukupi untuk antara satu sama lain supaya dapat mengurangkan risiko kemalangan. Contohnya, mereka tidak mudah menyentuh atau terjatuh akibat tersadung kaki rakan, meja atau kerusi. Guru juga perlu menyediakan ruang bermain, belajar, ruang bermain, tidur, makan dan menukar pakaian secara berasingan mengikut janjinan lelaki dan perempuan bagi memastikan privasi mereka sentiasa terpelihara. Saya akan terangkan bahan sokongan dalam kurikulum prasekolah 2026 seperti modul STEM. Guru boleh merancang kereta tenaga solar dan membawa murid ke kawasan luar kelas supaya kereta dapat bergerak dengan menggunakan cahaya matahari secara langsung. Marilah kita saksikan video ini. Guru boleh menyediakan lampu solo sebagai alternatif sumber cahaya jika aktiviti ini dijalankan di dalam kelas. Aktiviti ini dapat membantu murid memahami bahawa cahaya matahari mampu menghasilkan tenaga untuk menggerakkan sesuatu objek. Aktiviti ini juga dapat merangsang kemahiran kognitif kerana mereka bertanya soalan seperti mengapakah kereta ini tidak bergerak di suasana yang gelap, dan guru boleh mencari fasilitator dan membimbing mereka untuk mencari jawapan berdasarkan pengalaman sendiri. Menurut Kepala Modul CEFR, guru boleh menjalankan aktiviti Mystery Zoo Box untuk memperkenalkan haiwan dan nama mereka kepada kanak-kanak. Guru boleh menyediakan kad bergambar haiwan dan letak dalam kotak misteri di mana
pada bahagian belakang kad terdapat QR code yang boleh diimbas supaya boleh mendengar bunyi haiwan tersebut. Marilah kita saksikan video itu. Murid juga boleh menggelaskan haiwan tersebut mengikut habitat masing-masing. Contohnya, murid boleh meletakkan kad bergambar titik di kawasan padang. Secara keseluruhannya, tempat bidang asuhan permata negara boleh menjadi asas perkembangan holistik anak-anak dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Manakala modul STEM dan CDFR dalam KP 2026 mampu memperkukuh kemahiran berfikir serta perkembangan bahasa dan literasi. Gabungan ini telah menyokong pembentukan generasi kanak-kanak yang seimbang, kreatif dan bersedia untuk menghadapi cabaran masa terbaru. Inilah sumber rujukan. Sekian sahaja pembentangan saya. Sekarang saya akan menjawab soalan. Apakah cara yang boleh dilaksanakan oleh guru prasekolah untuk membantu kanak-kanak menyesuaikan diri sebelum memasuki tahun 1? Guru boleh menyediakan rutin pembelajaran seperti duduk dalam kumpulan, mengurus diri dan mengikut arahan supaya mereka lebih bersedia dengan suasana sebenar sekolah. Terima kasih. Soalan seterusnya, apakah aktiviti yang boleh dilakukan untuk membantu perkembangan kreativiti dan estetika di taska? Guru boleh merancang aktiviti mewarna dan menghasilkan collage dalam menggunakan kertas warna. Sekian, terima kasih.